Hello semua, selamat petang. Dah pukul 5 Berapa pukul 5 5. So, kita bawa budak-budak jalan pergi park. Apa tu? Macam-macam bawa. So, bawa dia pergi park, kasih dia main petang ni. Let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. Go, move. Dah biarlah lambat tu je. Abang, park mana pergi bang? Okay, go. Chat. Huh? Apa dia? Just now there was jogging. Who's jogging? Abang, you cakap tadi Huh? about your... Who's jogging? These two jogging. Sudahlah. Madison Train Depot. Tak lepas. Dia kena straight. Dia tempat straight. Tak boleh. Itu lain. Itu nanti belok ke kanan. Kalau ikut sana. Tak bisa. So, kita harus lurus. Okay. Little free library. So, you boleh ambil, letak, baca, lepas tu letak balik. Ada. The culture. Budak Malaysia. Dah kerja sini. Student baru habis belajar. Tahun lepas, dia start kerja. Dia dah kerja dekat Madison lah. Tadip. Dah daripada Damansara. So, baru first Malaysian ni kita orang jumpa dekat Madison. Oh, tapi inilah tolak minus yang masa graduation tu lah. Minus yang masa graduation. Apparently, Malaysia student dah tak hantar ke sini sebab Trump punya polisi. Lepas tu, and then tinggal satu batch je macam tu dalam 30 orang je kata. Sad. Siapa nak ambil boleh ambil. Dental chair. It's like dental chair. So kita ke jalan depan lagi, tu belok kiri sikit je dah sampai. Ni yang kawasan rumah lawa-lawa tu. Dapat sewa ni best. Banyak apa? Pokok ni. Banyak pokok Chanman Street. Blooming. So kita tertasik dia. Ramai? Ramai gila? Pokok. Dia kalau kat luar negara ni something yang best bila kita jumpa komuniti Malaysia. So far, tu cakap dekat sini susah nak jumpa orang Malaysia. So, bila ada jumpa tadi best lah. Yes. Fotosintesis apa? Phone. Nah. Dia nak buat. What you want to do with my phone? What is that? You do photosynthesis. You laughing? No. Well, you're laughing because it's like, hey, besar. Tu seorang lagi tengok tu. Apa dia buat tu? Bro, what's up bro? What you doing bro? Flamingo or pelican? Which one? Is it flamingo or pelican? Adik? The flamingos, I'm pretty sure. So is this flamingo or pelican? No, flamingos are not pink. I just remember. What are you doing? Take picture. Use a portrait, right? It's running. Hello, my name is Daniel. Oh, just see the bird just make type. Dia kat tasik. Kita tahu ni menona. So, Daddy, which one looks better? This or this? The other one. Yep. Tu nampak tu. Ada binatang merah tu kan. Dia panggil clover mite. Sejenis serangga yang memang famous dekat Madison time summer. Tu clover mite. M-I-T-E. Yang merah tu. Clover mite. So benda ni memang ada time famous. Dia selalu muncul time summer dekat Madison. So harmless to human lah. Ini yang merah ni. Harmless to human. Dia ada 8 kaki. Lepas hujan paling banyak kali muncul. Okay, dah main lah. Go get the guy with the popcorn.
Come on, you're on. Sorry. Somebody. The ball is down there. Down there. Dia main yang budak-budak. Mat Saleh ni. Sampai bawah-bawah tu main bola. Daniel lemah, tak boleh baling. Baling semua tak kena. Dia kejar Danish. Sudah ni kena bola, dia kena kejar. Kenapa tolak budak gemuk dua-dua orang ni? Ha? I didn't even eat shit. Wih! Wih! Ya Allah, berat je adik. Oh. Whoa. Whoa. Yo. Ya! Best. View dia. Mantap. Tengok burung-burung ni. Oh. Patut tadi buat frisbee. Main frisbee kat sini. So how was it? Good? Having fun? Yup. Daniel, having fun? 3 seconds to reach me. 1, 2, 3. Not fun? Yeah, right. Bam. Lah, nak hujan lah sayang. Come, let's go. Tomorrow we can play again, okay? Mommy, I think there's a shop over there, Mommy. No, Tu. no. There's a shop over there. Why don't we go and see? No. What do they have there? Punya seed. Tengok mana? Tunjuk lah. Tak nampak? Ni. You sure this is maple? Maple lah ni. Tengok ada daun dia. Maple leaf. Mana? Dia ada biji dia. Dia banyak kat dekat tengah-tengah rumput. Yeah, it falls down like this, right? Ya, dia terbang. So, ejen pancaran? Angin. Ni lawa bang, daun tu. Boleh ambil pattern tu pun lawa. So, dekat depan ni ada Asian market food. So, kita nak pergi tengok. Tengok apa yang ada dalam Asian market. Si daun-daun nak dikeringkan, nanti balik Malaysia kita frame. So, Asian, mana? Cantik kan? Smell. Tak ada bau pun. Kita collect daun-daun cantik-cantik. Lepas tu kita keringkan dalam buku macam sekolah dulu. Lepas tu kita nanti dekat Malaysia kita framekan. Asian Foods Market. Mari kita masuk. Daripada Thailand. Beras wangi. Banyak beras wangi daripada Thailand. 26. Sama macam harga basmati. Roti kenai. Mana tengok. Where's roti kenai? Berapa ringgit? Murah. Jap. Itu bagus. Tak ingat lah. Berapa bang? Yang dekat tu? Cuba tengok dalam Instacart berapa harga. Pada kat sini. Jangan terkejut. Yus. Hai. Ada ikan tu. Ikan. Ikan merah. $21. Mana sardin? Cili kering lah. Chipotle pula. Arbol. $4. Ada. Kita belilah. Umar jumpa apa? Tengok awak punya apa. Tengok. Super. Dia tu datang weng dia ni. Ada kacang full madamas. Susah bawa ada halba ada. Semua ada rempah-rempah. Apa susah cari yang ada sini semua dekat dengan rumah ke? $7. Kat Malaysia RM4 je. Banyak Lee Kum Kee. Semua Lee Kum Kee. Banyak ada. Fish sauce. Pork sauce. Mana? Ni ah. Ya Allah. Ada brand kita. Kan kita Thailand ni. Tengok cari yang halal tu. Semua halal ni. Pergi bang, depan ni. Tengok. Ni tuna, El Pace.
paste makanan. Tapi buat apa paste? Kita dah biasa masak. Ni apa? Masri. Penang. Kung Pao chicken. Crab paste. Cuba kuih tiaw. Vietnam. Yang besar mana? 3 ladies. Excel. Nah, ini pak. Ini pak. Ada kok di sini. Nah, itu. Makanan Indonesianya ada di sini pak. Enak tenan ni. Niki enak tenan ni. Lobster. Lobster dia jual berapa ni? Kita tengok harga dia. 2 to 3 pound, $17 per pound. So dalam 30-40 dolar. Pergi kedai Asian. So lepas ni dah ada cili kering, kena buat sambal lah. Ni kena ambil gambar ni bagi si Tadip. Alright. Okay. Tadi kita pergi CVS nak cari Sprite tapi tak ada. So baliklah on the way. So itu saja untuk episod pada hari ini. Don't forget to share, like and subscribe. See you guys in the next episode. Bye bye.